Kalau berkaitan penyakit kulit nama vitiligo kan. Psoriasis kita dah tahu kita boleh bagi Shiruto. Kalau vitiligo doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kulit ni, terutama yang berkaitan dengan immune system. Jadi yang paling baik sekali ialah untuk immune system ni adalah dengan dua peringkat lah. Satu peringkat dia panggil detox. Kita nak keluarkan toksin lebih dahulu. Jadi yang sepatutnya untuk mengeluarkan toksin tu kita guna apa dia? Kita guna Slant Glow. Itu langkah pertama je. Jadi bila kita guna Slant Glow, jadi kita boleh keluarkan toksin daripada badan terlebih dahulu. Apa isu? Sebab apa bila kita makan? Bila kita makan, bahan-bahan yang kita makan tu dia punya absorption 50% saja. Jadi tu sebabnya Slant Glow pertama. Lepas Slant Glow tu maksudnya kita keluarkan toksin daripada badan. Lepas tu barulah kita gunakan bahan-bahan yang lain untuk meningkatkan imuniti dia. Jadi apakah bahan yang boleh meningkatkan imuniti seseorang? Iaitu dengan menggunakan Shiruto. Mengapa Shiruto ni bagus? Dia ada kerana Shiruto tu sendiri dia ada 3 komponen yang paling utama. Yang pertamanya IPPA1, yang kedua dia ada juga beta glucan, yang ketiga dia ada vitamin C. Kau carilah bahan di luar sana yang ada 3 kombinasi yang hebat tadi. Sebenarnya IPPA1 tu dah cukup dah, tetapi dia bagi lagi beta glucan. IPPA1 ni 1000 kali ganda lebih baik daripada beta glucan. Tak cukup dengan 2, dia ada lagi 1 iaitu vitamin C. Jadi semua komponen-komponen itu adalah bagus untuk antioksidan. Mengapa antioksidan? Kerana antioksidan ni kita tahu oxidation process dalam tubuh ni kita ni dia akan menyebabkan berlaku banyak penyakit-penyakit kronik. Sama dengan vitiligo tadi. Jadi kita detox terlebih dahulu dan lepas kita detox kita ambil lah beta glucan tadi. Dan beta glucan, vitamin C dan juga Shiruto, IPPA1. Jadi apakah fungsi ataupun mengapa IPPA1 ni atau Shiruto ni bagus untuk vitiligo? Yang pertama sekali sebab dia punya komponen ni dia boleh meningkatkan immune system. Vitiligo ni berlaku disebabkan dia immune system dia rendah. Jadi kita tingkatkan itu. Tetapi kita tak naklah dia punya immune system terlalu tinggi sampai merosakkan tubuh dia. Dia panggil autoimmune pula. Jadi dia ni dia boleh mengawal aturkan immune system. 2 kan. Yang ketiganya ialah dia punya IPPA1 dia bertindak, dia boleh mengeluarkan sel-sel yang sudah tua dan juga sel-sel yang rosak, tahu, bentuk tak normal, so dia keluarkan. 3. Dan yang keempatnya dia boleh repair sel. Boleh repair sel. Engkau pergi cari kat luar sana ada ke tidak bahan-bahan yang boleh repair sel. Yang dah rosak dia boleh repair, tak ada. Tapi dia ni ada dalam IPPA1. Jadi kalau orang tu tak guna Shiruto ni amat rugi sekali. Jadi itulah mengapa kita guna 2 yang utama lah. Tetapi kalau dia ada isu lain, maksudnya katakanlah metabolisme dia rendah, kan? Jadi kalau dia ada isu lain, kita guna juga yang ketiga ialah Zenkosobol. Kenapa? Sebab Zenkosobol ni yang dibuat daripada proses pemeraman selama 8 tahun. Dan dia terdiri daripada 98 jenis bahan-bahan, buah-buah dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga nutrien, kekacang, 98 jenis dan dia punya fermentation proses tu mengambil masa 8 tahun. Jadi dia memang bagus sekali kalau kita guna kerana semua ni zat-zat yang diperlukan oleh badan ni boleh digunakan. Jadi 3 benda lah yang perlu digunakan. Sekali lagi, yang pertama Slant Glow untuk detox, yang kedua Shiruto untuk tingkatkan immune system, dan yang 3 ialah Zenkosobol kerana apa? Kerana untuk meningkatkan metabolisme badan dia. Okey, terima kasih doktor.